balik. Hai, darling. Mana cakap? Darling, semalam kat office tu, we were... I nak hantar anak pergi sekolah dululah. Let's go. Bye, Daddy. Bye, darling. Have a good day at school. Ya. Cuba kau cakap betul. Kau tipu aku kan? Ke kau tengah cover untuk Kamila? Tak, buat apa aku nak cover dia? Dia bukannya bos aku lagi. What if aku beritahu kau yang aku ada bukti? Aduh, macam ni lah. Kalau kau cakap dengan aku, kau ada banyak mana sekalipun bukti, kalau aku tak tahulah. Dah Kamila datang dalam keadaan yang macam tu, lebah-lebah berluka. Itu apa yang aku nampak. Kenapa? Lelaki macam tu memang takkan berubah. Okay, man is man. Look at my marriage. Apa jadi? Confirm dia ada perempuan lain ni. Maybe. Apa alasan dia tak balik? Dia tak bagi tahu lah. Malas nak tanya. Malas nak gaduh. Babe, itulah salah you. You tak boleh cakap macam tu. Because kalau you tak soal dia, you tak gaduh, dia akan ingat you tak kisah. Nanti dia pijak kepala you. Ya ke? Alah, susahlah macam ni, Kam. Kam.